Welcome back to my channel. Salah. Ulang balik. Tet. 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 Hello, what's up netizen? Hello, what's up guys? Dan kali ini kita akan mainkan game PUBG. Dan kali ini kita ada buat tanaman sikit. Dan tanaman ni aku jadi juri lah ya. Macam mana nak beli drone? Gempak guys. Jadi drone. Wow. Pertama kali aku jadi spectate ni. Change. Oh, change. Okay. Pertama kali ni aku jadi tu. Pertama kali guys. Ini feeling yang pertama yang aku pernah main. Rupa macam ni rupanya. Kita boleh terbang. Okey, kita sudah pun memulakan. Ini kita kan. Jangan tengok aku. Jangan tengok aku. Selamat. Aku ikut siapa di tanah aku tak ikut ni. Faiz ya, kita ikut Faiz. Faiz jangan macam-macam. Aku ada bukti kat sini. Kau jangan main-main. Cek dia orang pergi mana ya. Tengok blue masih belum keluar. Ni pun belum. Maskom. Oh, Maskom dia turun. Okey. Aku boleh tengok macam ni. Aku tengok dulu. Jangan tunggu. Tunggu. Tunggulah, Cok. Lama. Cepat gila dia pergi. Change lah. Teleport. Mana? What? Tutup. Maskom. Tunggu kali je. Barulah. Masih kat sini juga. Dia pergi mana? Oh, tahu nak pergi mana ni. Umay. Tengok Umay. Kita dengan Umay. Dah aku tak. Umay. Nanti aku nak add kau. Ingat. Tengok dia pergi mana. Dia kat sana punya. Kita pergi situ. Kita terbang. Situ teleport. Itu. Spectate. Kau senang caranya. Spectate. Yeay. Senangnya. Oh my location. Dia suruh turun. Kita tengok dia main macam mana. Kita tengok dia. Tengok. Umay. Umay. Apa tu? Jangan lupa aku ada di sini. Jangan lupa ya. Jangan lupa aku ada kat sini. Aku ikut kau. Aku ikut kau. Tunggu. Tunggu, Cok. Mana kau? Mana Mai? Masih kat dalam. Turun pun lambat. Tengok aku terbang ni. Cium bontot dia tu. Gampak. Feeling dia best gila. Lari pula. Tunggu. Tak boleh. Tak boleh ke? Kita tembus tanah. Baru ingat. Nampak ada tangga. Oh my, tunggu aku. Aku hantu. Nak lari mana? Tunggu kau. Lagi. Cak. Sondol. Tor. Sondol lagi Tor. Aku tengok orang lain pula Tengok Sufi. Tengok orang ni. Tengok si Dani. Tengok Dani. Dia nak buat apa. Dia kejar Dani. Tengok Dani pula. Okey, sekarang kita kena tengok orang yang jauh. Seperti Farid. Cuba mengejar dia dengan menggunakan drone ini.
Susah dah lagi cepat punya ya. Kesian lah. Kelok ni. Tunggulah aku. Cok, tunggu aku Cok. Saksi ada dekat sini. Jangan risau. Aku akan pergi setiap seorang. Lambat lah. Mana ya si Okay, kita sampai. Dan semestinya ini lama. Ni Sufi. Dedek lah. Siapa tu? Atas. Cak. Turun balik. Tengok. Sondo lagi. Dush. Kita Maui. Takut dia main cheat. Maui hebat. Jadi kita akan follow dia. Jangan risau. Oh, Maui menyuruh kat sini. Kena gaming. Apa tu namanya? Suruh. Mari kita tengok dari atas. Naik lah. Macam drone, serius. Teng. Sekarang kita pergi cari si ni. Si Faiz. Ni bukan. Mana Faiz? Oh, Faiz sini. Ada perasan. Faiz. Aku datang. Mana kau? Kat situ. Aku pergi teman Ira. Bye. Jangan menyesal. Aku pergi dulu. Hai Ira. Hai. Tak adalah. Tengok. Ira ni kan orang KL. Tahu-tahu dia main cheat. Mana tahu. Aku pun nak ambil barang. Ada air tak? Aku nak minum. Aku cek dulu ni. Jadi anjing. Okay, dah settle. Wih, dah keluar dah. Faiz, sondol kau. Dush. Okay. Nanti tak dapat duit. Kita tengok bukti. Bagi macam semua aman. Tengok si dia orang ni lah. Legend ni, konon ni legend. Tunggu aku Cuk. Berapa kali aku nak cakap tolong ke? Berapa kali aku nak cakap tunggu Cuk. Kita ikut dia. Oh, ni siapa ni? Tolong komen kat bawah ni siapa ya? Tak dapat duit nanti bahaya. Jadi kita kena tunjuk bukti yang betul. Aduh, tak ada stamina ke? Oh, tong. Okay guys. Kalau ini terlalu panjang nanti aku akan cut dan aku akan dan sekarang kita kena tengok orang lain pula. Tak ada seorang. Boleh ni semua macam naik kereta je. Ira. Tengok Ira. Salah tekan. Oh, Farid. Okay. Kita boleh. Tengok Farid. Boleh kita tengok Farid. Ui. Sampai sana dah. Kenapa gambar dia selalu begini? Mungkin sebab tak ada line kot. Sorry guys kalau gambar dia terogok. Okay. Gimana? Aku tak pernah pergi tempat ni. Sila aku cakap. Tak pernah pergi. Okay, zone telah pun mengecil. Ini tempat apa? Pergi situ. Sepeda. Oh, eye drop. Okay. I see ada eye drop. Kita tengok apa dalamnya. Boleh tengok ke? Kosong. Tak siapa ke boleh tengok. Oh, rupanya diorang berdua sedang menuju ke sini juga. Mari kita tengok. Turun. Try buka isi dia ada apa? Cok. Try buka isinya ada apa? Aduh. Terpaksa turun.
Mesti dia orang nak menuju ke sini. Tengoklah. Okay, nampaknya ada orang pergi ke pochin kah? Oh, boleh tahan. Aku ambil ni. Tak boleh. Okay guys. Korang nak nanti mungkin akan ada tournament lagi, tapi kau nak aku jadi spectator ke? Atau korang nak tengok aku perang? Okay, korang komen kat bawah ya. Dah risau. Tengok ni, dia orang ni tak boleh. Umay, tengok Umay. Umair. Oh, kita ni. Dia orang mesti nak pergi juga ni. Pergi ke airdrop. Dia orang sebenarnya boleh tengok ke tidak? Kenapa dia orang dari dekat sini je? Si Pak ni. Si Pak Dia ada dekat sini je. Cubalah babat. Okey, ini setempek je dia pergi. Dia tadi kat hujung. Sorry ke kalau bosan. Kalau korang bosan, korang boleh skip. Lah. Jadi, mohon maaf kalau bosan. Aku tak tahu nak komen apa. Jadi, stay tune. Kita akan tengok satu persatu. Aduh, seduh. Aduh. Seduh gelecek. Aduh, seduh. Aduh. Waduh, sakit. Aduh. Sakit. Aduh. Usus aku. Serius aku cakap. Tinggal au je. Au. Jaga-jaga. Umair lebih kurang dekat lah. Orang nak kata je. Boleh lah dekatnya. Jangan tinggal aku, Mai. Jangan. Mentang-mentang kau cepat. Aku tengok Dani lah. Aduh. Aku punya usus sakit. Seduh. Aduh, sakit. Sakit. Au, sakit. Kita boleh tembus. Kita boleh tengok ada orang. Tak boleh nampak ke yang jauh-jauh? Orang tak boleh nampak ke yang jauh-jauh? Contoh. Tutup ni. Macam si. Oh, boleh nampak dia dekat mana. Tapi ni si Umay mana si Umay. Dia dekat dah. Tak ada dekat mana. Si itu boy tim merah. Apa Maui dengan red team. Tim apa? Ala pink gitu. Ada jambu. Umar dengan Dani tim red. Faiz dengan awet dia tim biru. Kesukaan aku. Aduh. Ada kita perhatikan Ira. Faiz buat apa? Faiz dah boleh jaga diri sendiri. Siapa tadi? Farid dia. Dia dapat tembak ke? Tembak siapa? Dengan boy. Oh, akhirnya dia orang bertemu. Tak tahu aku besar ni. Dia orang tak pernah perang. Tengok lagi dia buat apa. Oh, dia akan dalam tengah ngendok gaming. Tengok Mawi tengah buat apa. Dia terpojok. Tembak. Kau rasa kau siapa? Tim merah jambu.
biru, oren. Sorry guys, suara aku seduh. Bercakap aja. Semua. Nanti dia semua mengarah ke si Farid. Kita tengok nih. Boy. Tak kena. Ni. Lambat. Dia pergi dah. Sebenarnya Blue Boy ni siapa? Dengan GV Legend Max. Tak tahu siapa. Kalau tak dia. Okay, diorang dah back level 3 semua. First aid kit 2. Okay. Tengok Maui. Okay, airdrop. Oh, airdrop ni. Kita. Oh, airdrop baru. Kita pergi. Airdrop baru. Oh, dia tinggal kat situ je. Tak ada siapa nak ambil. Jadi kita pergi pun. Sekarang, diorang buka airdrop punya. Patutlah. Diorang tak perasan ke kat belakang diorang ni ada airdrop? Tu, diorang kat atas tu. Tu, dekat atas bukit tu. Padahal kat sini ada airdrop banyak barang. Terbaik kita pergi tengok si Faiz. Si Umar ni tengah pusing-pusing. Dia kan tembak ke? Tak kan? Ni Umar ni tadi naik kereta tapi tak gerak. Dah habis minyak. Shan dia. Apa tu dia punya vest dia ni baju dia baru level 1, helmet level 2 baru. Level 2 level 3. 2. Bag sama 2. Tengok dah ni. Kawan dia. Aduh, seduh, sakit di usus aku. Lepas dia macam bunyi kerak. Aduh, kat usus aku. Sakit. Aduh, sakit. Sakit. Betul sakit ni sakit. Okey, ni zone makin mengecil. Dan kita kena cek situasi di. Dia takut perang, ada takut pegang. Oh. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Sakit. Oh, kompon galah. Mau je. Maui mati seriksa. Power gila tu siapa tu? Aduh, dia pergi tembak buat apa Farid. Aku nak buat secara langsung. Nanggu. Oh, gempa. Kena boom. Okay, dangerous. Takut kamera aku rosak. Jadi kita caw lah. Aduh, sakit dus aku. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Aduh, sakit gila usus aku. Aduh, sakit gila. Makan cilok. Cilok cuma 500 sen. Apa tengok baik. Kita tengok si Ira. Okey, sekarang tinggal 6 orang untuk pengetahuan. Dah semoga si Farid dengan si Maui sedang menonton mereka semua. Kita caca macam juri yang sebenar. Okey, dan Faiz dan Ira awak Faiz. Awak Faiz sedang melihat pemandangan. Oh, sedang menembak rupanya. Mereka berdua sedang berbulan madu ya. Seperti sedang berbulan madu. Tembak cepat. Tu pun nak lambat. Okey, sekarang kita tengok apa buatnya diorang ni.
Oh, nak pergi ke airdrop. Okay, I see. Dan ni kita tengok apa yang dia nak buat kat sini. Okay, hati-hati. Ternyata kumpulan merah mendekati kumpulan biru dan orange bersama. Kumpulan biru berhati-hatilah ya. Ada 2 kumpulan sekaligus yang akan mendekati kalian dan juga orange dan kumpulan merah berhati-hati. Kumpulan orange dengan biru akan mendekati korang. Dan kumpulan orange, jangan lupa merah dengan biru akan mendekati korang juga. Tak. Aku rasa dia boleh stop. Dia nak pergi airdrop dia. Tengok apa isi. Oh, ya WM lah. Asal dia datang. Asap. Mana dia orang tadi? Macam dah dekat. Kat situ pun ada airdrop. Kita ikut airdrop. Kosong serius lah. Kocong serius lah. Kocong. Aku ambil dulu. Oh, AWM juga. Oh, jadi kalau masa terbang tak boleh ambil. Kenapa keluar asap? Tu kan dia orang punya. Tu ambil tu level 3. Aku tengok Faiz lah. Oh, dia pun dah level... tak ambil ke tu? Dia punya vest. Ni tengok Murai. Dah level 3 dah. Bag pun sama. Kalau Faiz bag. Okay, ni tak ambil vest. Setan tu lah. Setan. Okay, sekarang merah hampir mendekati. Merah kat mana? Oh, merah jauh sana. Kita melihat mereka. Kita melihat mereka. Diorang pun sedang menembak-nembak. Dan di manakah kumpulan Faiz? Faiz adakah di sebelah sana? Oh, tepat sekali. Kumpulan Faiz berada di sana. Dan di manakah mereka? Seorang ada di sini. Dan sekarang sisa 6 orang. Tim tinggal 3. Ini nombor 2. Nombor 2 juga. Satu di sana. Dia tengah tembak apa sebenarnya? Dia orang nampak apa? Kan ada apa pun. Oh, okay. Oh, dia tengah perang dengan ni. Si Umay. Umay jauh lagi kan? Umay jauh lagi lah. Oh, Umay kat sini je. Tak tahu. Sedu. Oh, tu kat situ. Okay. Kita tengok. Dia pakai itu patut dia boleh nampak je. Kita cek. Cik Ira. Dan ini awas kepada Ira dengan juga Faiz, pemain nombor 1. Dan pemain nombor 2 sedang mendekati kalian. Jangan lupa berhati-hati ya. Kumpulan Sufi dengan juga Umar Rukasha masih jauh perjalanan. Dan mereka mendekat. Berhati-hati. Dangerous. Mereka sedang mendekat. Dangerous. Mari kita melihat dia sedang buat apa. Boom cak. Ui, tu. Buat apa? Ui, kena Faiz. Kita tengok. Ira, tolonglah Ira. Tolonglah Pak Wan kau ni. Maaf ya Faiz. Ampunkan daulat tuanku. Ampunkan saya. Faiz, jangan potong duit saya.
Tutup pintu lagi pun. Tahu pun. Ada orang ah. Hati-hati Ira. Ada orang sedang mendekat. Okey. Aku akan follow sifat Is dekat bawah. Kita akan tengok secara langsung. Seorang apa? Seorang pakai baju. Dia sedang menembak si Faiz. Sedangkan Faiz sedang pegang smoke. Oh, dan Faiz meletakkan smoke di situ. Kemungkinan enemy tidak akan nampak Faiz berada di mana. Kemungkinan bisa. Okey, enemy punya sniper, kru sniper diorang dah datang. Aduh, dah 25 minit ni baru pergi, aku nak kena buat. Faiz, please lah, Faiz, please lah. Jarak penuh. Okey, dan diorang berpilih untuk berundur daripada berhadapan. Okey, dan ternyata mereka lebih memilih untuk berundur. Dan terpaksa kita melihat apakah adegan seterusnya. Mari kita tengok si Pak Oh, dua orang naik kereta. Oh, okey. Dia nak langgar ke? Oh, dah. Weh, sniper. Good down, sniper. Okey, dan kita kena menyaksikan si Umair kerana mereka sedang berada di sana. Dan kita kena perhatikan diorang. Faiz akan datang. Oh, masuk ke dalam. Cak. Oh, diorang ke tengah. Padahal diorang lelaki. Tapi kenapa diorang berbulan madu di sini? Dia lelaki. Ish Umai. Perangnya tak berubah-ubah ya. Mana Dani? Oh, Dani. Mana Dani? Dani? Dani rupanya. Macam tahu-tahu je aku nak cakap benda ni. Nak cakap yang diorang tengah berbulan madu. Dia pindah ke rumah yang lain. Hati Faiz. Diorang dah standby dengan sniper diorang. Guys, sorry kalau videonya terlalu panjang. Nama pertanaman kan. Aku nak aku skip. Tapi aku tak nak tertinggal. Kalau ada babak-babak perang nanti aku akan tunjukkan. Okay? Lagi ternyata Faiz telah pun sampai di sini. Bukan sampai saja. Mereka malah dah melebihi dan diorang sampai ke zone. Kereta diorang di sana. Dan Faiz itu dan Umay aku tak tahulah diorang berbulan madu lagi tu. Tengok lagi. Kita hintai. Hintai sikit. Hintai dia tingkap. Oh, ada siapa ke? Hello, ada siapa ke? Oh, nampak ni dia sedang berperang. Dia sedang berperang. Oh, dia sedang berperang. Oh, nampak perangannya. Itu Faiz, tahu tak? Dengan awet dia di situ, mereka sehidup semati. Agaknya. Okey, mereka turun. Dia nak ras. Kepung dah, kepung. Ternyata kompon merah pun ada kat sini. Kepung. Ni gempak ni secara langsung. Kita akan tengok apa yang jadi kat dalam. Nampaknya pihak lawan mengambil pihak nombor 1 iaitu warna biru mengambil rumah ke belah kiri dan seorang mati. Siapakah itu? Oh, Dani Sufi mati di situ ternyata. Sayang sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, tak. Dani hidup. Oh, semua masih hidup. Kenapa macam dengar suara tembak Dani, tembak. Hati-hati Faiz, ada orang masuk. Kita tembak. Oh. Markah lagi tu. Setahu aku tak ada. Gempak. Oh, Faiz mati. Tak, Ira no. Confirm Faiz marah besar. Faiz. Awet kau tu mati kat atas. Habis disontot.
Okey, tinggal Faiz dan juga tim merah dan juga tim biru. Tengok siasat secara langsung. Pihak lawan membaling bom. Kita tengok apa yang Faiz akan buat. Dan itu Faiz telah pun berpindah tempat. Faiz ras dia Faiz. Kalau aku tengok tepi je. Tapi kita tak boleh terdengar step. Okey, dia meletakkan smoke sebarisan untuk menyeberang. Dan dia datang, dan ia datang. Faiz, sini. Serang! Bukan yang akan mati dulu. First intent, PUBG Mobile. Siapakah tu? Wow! Ternyata kita dah ada pemenang di sini. Pemenangnya ialah Blue Boy dan juga GV Legend Box, iaitu kumpulan merah. Dan nombor 2, Faiz Hazmi, X Faiz X Gaming X dan X Ira X Gaming X. Nombor 2. Dan Umair Ukasha T dan juga G Sufi OP. Nombor 3. Dan pemenang nombor 1 akan mendapat RM18 tunai. Dan nombor 2 akan mendapat RM12 tunai. Nombor 3 akan mendapat RM10 tunai. Okey, sekian, terima kasih. Untuk turnamennya. Ini tambahannya guys. Ternyata Mascom yang rank Ace ternyata tumpas di tangan GV Legend MX dan juga Blue Boy. Dan sekian, terima kasih ya. Faiz Gaming adalah sponsor turnamen ini. Hadiah akan dia bagi pada hari Jumaat dan untuk pendaftarannya akan dikasih pada hari Jumaat juga. Kena bagi ya, jangan tak bagi. Aduh, siapa yang main tadi tu kena kasih. Siapa je yang main sebenarnya? Wah, aku baru orang iya. Okay guys, sekian dulu guys. Itu Farid dengan tim dia, Mascom yang rank tertinggi di turnamen ini, ternyata kalah juga. Okay, sekian, terima kasih. Itu saja secara langsung turnamen PUBG Mobile yang disponsor oleh Faiz Gaming berakhir sampai di sini.